Okey, selamat pagi. Hari ini di minum secara. Kita bawa nak masuk. Kita dah habis makan. Siapa datang mana? Sabah tiket. Okey, ada donat. Adik ngamuk-ngamuk nak donat. Nak donat. Mushroom garlic bread ni okey. Siapa mushroom garlic bread dia lah. Okey, ni Kisha Sofia. Ada dekat Seoul. Kau makan. Okey. Apa dia? Hari ni pergi jalan kat jalan dia kita pun tak hafal lah apa nama jalan dah. Gerak-gerak dia suka kau macam orang lain. In Sadong Street. Entahlah. Tengok je lah apa ada ini. Kamu dia pandai. Dah. Dah kalau awak nak makan dah. Apa? Ayo, let's go. Dah kalau awak orang tahu. Ni dekat Seongdong. Ini lah. Gitu. Oh. Okey kakak, bapa nak tanya, kakak suka tak kat sejuk-sejuk ni? Suka tak sejuk-sejuk? Suka. Suka? Adik lah jawab. Suka tak? Suka. Adalah. Kan, suka tak? Suka. Sejuk. Oh. Bapa pun suka sejuk juga, tapi tak suka sejuk sangat. Ini sejuk sangat lah, apa tak suka lah. Yang penting tutup telinga kan, tutup telinga. Adik, kita tutup ni sebab dia akan mengganggu keselesaan kita kalau tak tutup ni. Ni seorang tangan pun tak pakai. Ju. Sweet potato. Sweet potato. Oh, bestnya. Adik, bukan tengok ke dik? Adik sejuk kan? It's very sedap. Very besar. Okay, dalgona. Allah. Pecah dah. Pecah dah. Tembak. Sedap. Tembak. Sedap. Almond. Mana ni? Macam Mana ni? Ni apa benda? Kita beli rambut nenek. Ami malam ni mana? Ni tunjuk. Ami tunjuk dia. Ami malam ni bukan tempat yang kelakar. Banyak. Hafal lah. Sikit. Mana sikit? Tim. Samping.
vintage clothing. Imran terjebak. Imran terjebak. Mantap. Ini mahal. Okay nanti Nice. Itu warna hijau pula. Sekejap Okay, go. Oh, nyoku juga ya pula lah sini. Diorang ni terperangkap dengan masa kan. Dia masuk ke zaman kau. Saya berada di Seoul, Korea Selatan. Dalam krisis mereka menjatuhkan Presiden Korea Selatan. Jadi situ pembangkang meletakkan jambangan bunga sebagai tanda mati kepada Presiden mereka. 1 2 3. Okey, makan kat sini. Iftar. Syari. Okey. Makan kat sini. Murah. Bulgogi. Dia ada nasi sekali. Ada nasi sekali. Boleh lah, boleh lah. Satu je satu. Okey, makan bulgogi Nasi telur boleh dek? Ini macam style Jepun ni. Kan Korea tak? Ha? Korea Macam Jepun ni. Oh, Korea. Ini beef bulgogi. Kita makan dengan serunding. Kuning daging. Hisap. Daripada Malaysia.